Hello, sama kembali ke channel First Money Lingkuan. Okay, so konten apa hari ni? Kan kita macam kalau baca title, macam kalau baca dekat thumbnail, kita nak buat konten reaction true horror story lagi. So dekat episod sebelum ni, iaitu lebih kurang CCTV lebih kurang episod 2 first clip. Kalau salah kalau boleh komen salah, lu betulkan lah. Dan episod kali ni adalah episod ketiga untuk aku buat reaction horror true horror story music. Dan video apa yang kita akan read, korang dah baca dekat thumbnail, korang dah baca dari title, mesti korang tahu, takkan tanya lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube ni, dan like, comment, share video ni. Share lah dekat untuk korang kawan-kawan. So jom kita start video ini. Yo. Okay. Test 1, 2, 3. Okay, so kita kembali. So secara tibanya tertutup muncul macam tu. Okay, so inilah video yang kita nak read kali ni. True horror story. Maaf lah kalau perkataan arahku agak tak sedap didengar ataupun pelat macam tu. Botol cap lah, aku dah tahu lah. POV tag POV macam tu. Okay, ni siapa ni? Lelaki. Okay, kita tengok apa ni. Apa lah. Ni kos siapa tu ni? Ni kos siapa tu? Dia pelik ni. Marah betul dia ni. Tengok apa benda tu ni. Korang boleh dengar kan tadi? Telefon. Angan betul pula lah saya macam. Jangan-jangan kawan dia kuat sidai ni. Betul tu. Korang dengar kan? Korang dengar kan bunyi kayu patah tadi? Korang dengar kan? Aku rasa lah rumah macam ni kan, bertingkat-tingkat besar macam ni, mesti ada makhluk halus macam tu dekat luar. Lagi-lagi tengah malam kan, flat dia bertingkat-tingkat macam ni ke, confirm ada. Jangan cakap tak ada, confirm ada. Cuma aku tak pernah kena ni. Aku tak minta nak ikan. Tak minta. Dan lagi satu, aku bukan orang Islam. Aku non-Muslim. Cakap apa. Sekali celup papam. Sekejap aku ambil jam. Aku ambil jam aku. Jam aku.
Kau nampak kan tadi? Kau ni memang kau sidai. Maaf kalau kau nampak kamera aku ni yang di sebelah sini sikit ada kabut sikit. Biar je. Screen protector aku yang plastik tu kena atas. Kau petang ada pun? Sama lah. Tapi Saya aku yang cuak. Tangan aku getah sikit. Mungkin aku ni takkan ada reaction ke apa, aku tak tahu lah. Kalau dia muncul dari depan memang aku terkejut lah. Kalau dari belakang aku memang tak. Memang tak ada reaction tertentu. Kita kacau ni. satu lah. Wih, kaki tu melayang. Dia macam tak ada kaki, dia macam kain tu melayang. Wih, tak ada pula. Jap. Ni apa tu? Aku bawa sini. Okey tak? Tak apa. Aku komen tak boleh. Ada rumah saya. Sini. Aku ni kau lihat lah. Kelabah dia lah. Aku tak tahu ni. Wih, Mewah. aku nampak dah. Apa kau datang sini cepat lah. Okey. Betul lah. Betul lah. Kejut aku. Hello. Bukan kau datang tolong ke kau. Dia bukan hello lagi. Okey. Tak dengar apa? Hello. Kau cakap. Oh, habis. Okey, habis. Muka hantu tu seram. Aku pun terperanjat. Kalau kau mulai flash nampak aku ada reaction tadi, aku terkejut ni. Betul lah. Dah lah aku rate video ni time pukul 11:29.
supaya tak ada masalah jantung. Korang dengar. Korang dengar. Korang dengar. Korang dengar. Korang dengar. Korang dengar tak? Dengar. Korang dengar tak ada? Dia panggil Daniel. Tak ada. Sekejap korang dengar. Okay, so konten kita dah tamat. Episod kali ni kita tamat. Sakit jantung aku. Okay. So dekat sini kita boleh belajar lah. Kalau kawan kita call kita kan, kita kena jawab lah. Takut dia ada masalah, tiba-tiba ada gangguan ke, halus-halus ganggu dia, kita cepat-cepat tolong dia. Mana tahu dia ada masalah, suara gelabah dia mungkin ada masalah dah tu. So dekat sini kita boleh belajar jangan sidai kawan. Jangan sidai kawan, dan jangan, kalau kawan kita sidai kita jauh terus. Jauh terus, tak boleh layan. Terus jauh. Jauh macam tu. So aku rasa konten dia sampai sini je lah. Sampai sini je lah. Aku cuak sikit lagi. Tuk sikit. Tuk macam tu. Okay. So konten kita sampai sini aja. Kalau korang suka konten ni, korang boleh like, comment, share and subscribe YouTube ni sampai 100 subscriber dulu. 100 dulu lah, lebih kurang. Dan kalau boleh share lah video ni kepada kawan-kawan korang. Dengan ini aku akhiri masterlist video ini kali ini. Meski ku bukan yang pertama. Dah cukup. Okay, see you in next content, next episode. Bye bye. Berakhirlah dengan video kita hari ini. Kuak.